Member aku ni tak pernah dapat makan kunafa. Hari ni aku bagi dia makan. Okey, hari ni kita nak buat konten ni lain sikit lah. Macam mana tu? Sebab brother gendut yang selalu aku bawa tu, dia tak pernah makan kunafa. Kita bawa Gendut datang ke topik yang paling power sekali dekat mana? King Kunafa. Kita nak surprise dia tau. Bawa dia makan. Kau pergi jumpa dia. Hari ni aku nak bawa kau makan roket senyah. Kau bawa aku makan kat King King Kunafa. Kunafa. Betul kan? Yang nak bawa kau makan ni? Ni ada awi. Ya Allah. Aku memang tahu kau nak makan kunafa dah lama kan. Terima Okey. kasih. Hari ni 6 flavor aku bagi kat kau. Pilih je. Ya Allah, terima kasih kawan. Terima kasih. Silakan. Wan. Korang siapa tak kenal King Kunafa yang dekat Kelebang ni? Memang yang paling top dalam Melaka lah kalau orang cakap. Kau boleh try 6 flavor dekat sini tau. Tapi cheese dia tak pernah kedekut. Bukan kata cheese, dia punya topping pun tak pernah kedekut. Selambak dia bagi kat korang. Kau order coklat Nutella, cheese biasa, pistachio pun ada. Kinder Bueno pun best. Tapi ramai yang suka red velvet aku dengar. Selambak bang, selambak. Abang-abang mesti ambil special Nutella punya. Tengok, tarik bang sampai awal. Harga serendah RM18 bang dapat makan kunafa kat sini. Nampak cheese biasa pun boleh tarik macam ni. Yang penting hari ni aku dah tunaikan hajat kawan aku ni untuk makan kunafa. Untuk kawan-kawan, apalah sangat kita nak bagi makan macam ni kan. Kau tengok warga Gau ni, memang dia pun happy. Kita pun tumpang lah happy sama-sama kan. Terus terang aku cakap lah, King Kunafa ni takkan mengecewakan korang. Puas hati. Kalau orang tanya kau, kunafa paling best dekat King Kunafa kat Kelebang. Betul. Kalau orang tak tanya, Pun bagi tahu enggak? oh, berarti aku mati lah. QR tak boleh. Kau pakai duit kau dulu lah. Aku mana ada cash? Aku QR bank pun tak ada tak boleh. Takkan tak ada. Habis macam mana? Kira dah Aku dah cakap dah. Orang yang benar. Duit tak bawa. Kau tak muka Dah macam hukum. Jauh. Hukum. Jalan.